Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Alhamdulillah, boleh kita teruskan? Ilmu itu cahaya, hikmah itu penenang jiwa. Kalau semua sudah bersedia, marilah kita mula. Alhamdulillah, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz pada malam ini. Yang saya mulakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli-ahli qaryah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak sama-sama mendengar perkongsian tausiah ataupun ceramah bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi insya-Allah sebagai orang yang menjaga adab, kita sama-sama berikan perhatian, berikan tumpuan dan penuhkan kawasan-kawasan ataupun ruang-ruang yang kosong. Kita berikan ruang-ruang kepada rakan-rakan kita yang akan masuk sebentar sahaja lagi, yang kita yang sudah berada dalam Dewan Solat, kita penuhkan bahagian hadapan. Moga-moga lagi rapat kita ke hadapan, lagi keberkahan melimpah ruah ke atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, dalam sebuah hadis akhir zaman disebutkan mengenai satu peristiwa. Adik-adik kita main depan, yang bahagia Datuk panggil-panggil tu, oh cepat ni, bagus ni. Tanda-tanda generasi akan datang yang akan mewarisi masjid kita ni. Subhanallah. Ni nama siapa ni? Baju hijau nama siapa? Aryan. Baju kelabu? Zul Arifin. Oh, Ziyad. Alhamdulillah. Ini Ronaldo. Ziyad. Okey, baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita mengenai peristiwa-peristiwa ataupun cerita-cerita tentang akhir zaman. Yang pertama, dalam sebuah hadis disebutkan mengenai yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syukh wa tazharul fitan wa yuksarul haraj. Ada 5 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini mengenai apa yang perlu kita buat persediaan untuk menghadapi perkara-perkara tersebut. Kita nak bincangkan dan kongsikan bersama dengan yang bahagia Datuk secara santai pada malam ini. Tapi apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, 5 benda ini perlu kita perhatikan sama-sama. Kadang-kadang dia perlu diulang-ulang supaya kita sentiasa bersedia dengan kemungkinan yang berlaku di dalam hidup kita. Baiklah, kita nak mulakan dulu bercerita tentang apa yang dikatakan akhir zaman. Adakah kita berada di akhir zaman? Tapi kita tengok macam belum akhir zaman ya. Anak-anak muda ramai di sini. Rambut hitam ada, rambut perang ada. Oh, semua ada, hebat ni. Ini luar biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini satu kebanggaan untuk kita. Yang tua ada, yang muda ada. Jadi kita nak dengar kupasan bersama dengan yang bahagia Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Da'i Ahmad selaku moderator. Terima kasih seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, para sukarelawan, seterusnya muslimin, muslimat, juga kepada anak-anak yang berada di saf yang hadapan sekali ini. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tak langsungnya kita dah tahu kita ini berada di akhir zaman. Tu jawapannya. Maknanya kita dah duduk pada penghujung. Nabi Muhammad adalah last Khataman Nabiyyin, Nabi yang terakhir, tak ada penutup. Kalau siapa yang mengaku Nabi, palsu lah tu. Siapa yang kata dia Nabi, mohong. Maknanya tidak ada lagi kepada kita sesuatu benda yang baru, hukum yang baru, amalan yang baru. Sebab ada yang cakap Nabi Muhammad terlupa nak beritahu. Nabi Muhammad terlepas nak beritahu. Nabi Muhammad tak cakap semua. Sebab tu dia datang lagi, Nabi macam-macam. Ni semua bohong. Tidak ada lagi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang telah sempurnanya agama Islam. Ayatnya Ustaz Ahmad.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah sempurna agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah sempurna. Siap dah. Agama ni siap dah. Sempurna dah. Tak ada siapa yang nak buat cadangan sembahyang Jumaat tukar hari Sabtu. Tak ada. Tak ada. Tak ada kita buat penambahan ustaz. Tak puas rasanya ustaz puasa bulan Ramadan. Kalau lah boleh lajak sikit bulan Syawal ustaz. Tak ada dah. Tak ada lah ustaz. Oh kalau boleh kita ni haji banyak sangat ustaz di Mekah. Cadang buat masjid terapung ustaz. Senang. Tak akan ada lagi dah. Penambahan, pengurangan ke apa tak ada. Dan hari ini telah sempurna nikmat aku atas kamu. Bila sahabat-sahabat dengar ayat tu diturunkan. Pakat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seorang saja yang menangis. Seorang saja. Hak lain pakat Alhamdulillah, syukurlah dah sempurna kan. Allah, masjid ni tuan-tuan bila siap, tukang dia balik. Masjid ni bila siap saja, tukang dia balik rumah dia. Dah siap buat apa lagi? Dah siap semua touch-up, semua dah serah, dah kunci serah, sign apa semua, bagi dekat AJK, bagi jabat agama, baliklah kontraktor, baliklah tukang tadi. Sebab apa? Dah siap. Bila agama telah siap, maknanya Nabi Muhammad nak wafat dah. Orang tanya pada Sayyidina Bakar, apa yang kau menangis? Dia kata bila dah siap agama kita, apa lagi tugas Rasul? Maknanya Nabi Muhammad dah nak meninggalkan kita. Oh, baru perasan. Baru perasan, ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dan selepas daripada itu berlakulah peristiwa akhir zaman berturut-turut. Sehinggalah Nabi mengatakan bahawa di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kita berada di akhir zaman, macam terputusnya tali, terputusnya manik-manik yang dimasukkan tali jadi tasbih, manik yang menjadi rantai. Bila terputus saja talinya, bercucuran jatuhlah. Tahu? Tahu? Berceretek turun. Turun satu, dan setiap hari kita akan menjumpai peristiwa akhir zaman. Ustaz, saya dengar cerita akhir zaman ni Ustaz daripada saya kecil. Dajjal lagi, Ya'juj Ma'juj lagi, Imam Mahdi lagi. Ni aku malas duduk depan, silap tu. Kena tanya lah pula. Perempuan ramai, laki-laki sikit, Al-Quran terangkat, ulama dimatikan. Oh banyaknya Ustaz, tapi tak kiamat lagi pun Ustaz. Betul. Kalau kita tak jumpa dengan kiamat, kita akan jumpa dengan kiamat kecil. Ni, jantung kita ni. Jantung belah kanan kiri. Aryan, belah kiri kanan, jantung. Kiri. Setiap hari dia berdegup, bang, duk, dak, dik, duk. Tidakkah kita perasan jantung tu duk bagi tahu kat kita? Buatnya jantung tu selop, habis. Tapi kita tak dengar denyut nadi kita ni. Kita tak dengar degupan jantung kita. Padahal jantung tu seolah-olah nak bagi tahu kat kita, oi Pak Long, tak lama dah. Mangah nak, tak lama dah mangah hoi. Kazim Elias, tak lama dah. Masalah kita kelalaian kita menghadapi dunia ni, tak perasan yang jantung ni duk bagi signal pada kita. Jantung kita ni duk bagi warning pada kita. Samalah warning dan signal yang Allah bagi bila kita berada di akhir zaman. Ustaz, ya. Ustaz cakap di akhir zaman ni ulama-ulama mati. Tengok banyak je sekarang Ustaz. Macam mana Ahmad? Inna Allah la yaqbalul ilm yaqbidul ilma alman intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Aywa. Okey.
Saya ni sejak 3-4 bulan ni, mana-mana ceramah, bawa Ustaz Ahmad jadi moderator. Sebab senang. Baca ayat Quran, Mat, baca Mat. Mat, hadis Mat. Agak-agak ayat Quran je setala kat dia. Agak dia tak boleh sambung, saya tala sekali kat dia. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu daripada dada-dada manusia sekaligus. Tetapi Allah mencabut ilmu daripada mereka biqabdil ulama, dengan dimatikan para ulama. Ustaz, saya tengok banyak aja ulama Ustaz. Tu bukan ulama, tu nama dia khutbah. Nabi sebut di akhir zaman, sedikitnya ulama, yang pandai, yang banyaknya ialah yang berkhutbah. Saya ni bukan ulama, saya ni yang berkhutbah, yang ni bersepah kat Zoom. Buka YouTube, buka TikTok, buka FB, cakap saja. Tu bukan ulama, tu nama dia apa? Tu nama dia khutbah. Qalilul ulama wa kathirul khutbah, yang banyaknya ialah yang pandai bercakap. Oh, tuan-tuan, takut. Tapi daripada tak ada, mai saja. Ada ketuk guru bawa RX. Astaghfirullahalazim. Ada ke penceramah bawa Kawasaki, bawa Suzuki, mai ceramah. Oh, itu ustaz kena buat apa? Duduk di masjid, berzikir. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya punya kegemaran saya motosikal selain daripada kereta, Mat. Kereta nombor 1, kereta lagi lama, kereta tu lagi saya suka, tuan. Motor tu lagi lama, lagi saya suka, tuan. Ni saya duk beli Honda Cup tahun 65, 66. Hak lama tak ada lah. Pergi teraja masuk bengkel tu, pergi siap. Besok saya main ceramah naik motor tu. Tapi naik talori ya. Cepat sikit sampai. Pasal apa? Tujuan saya satu, ya, tuan. Saya nak ajak orang hak kaki motor, hak main motor, main masjid. Ni rumah Allah. Hampirlah ride ke mana pun. Baru ni saya pergi ke Kota Baru. Honda Cup, Mat, Honda 70. Berhenti kat Titi Wangsa punya R&R tu. Jom. Abang dari mana? Naka. Tu dia. Naka nak pergi ke Kota Baru. Jom. Tak apa. Jom kita sembahyang. Jom kita main mengaji. Kita cari jalan macam mana kita sekarang berada di akhir zaman. Punya banyaknya orang menghalang manusia, mencegah manusia daripada ilmu. Dah lah ulama tu tak ada, nak dapat ilmu tu susah. Ilmu yang merapu pula macam-macam. Ilmu merapu banyak hari ni, tuan-tuan. Bahasa Suryani ada. Maqali inna rahmatan. Maqali apa engkau? Saya agak tak lama lagi orang Malaysia jemput dia main ceramah pula. Duk maqali. Tadi malam saya solat khusus. Selepas solat khusus saya bercakap dengan segala malaikat termasuk Jibril. Astaghfirullahalazim. Biar betul apa dong? Ilmu macam ni sampai pada anak-anak kita. Tuan-tuan tak susah hati. Sebab tu Allah kata di akhir zaman ulama dimatikan. Bukan mati betul. Yang pertama, mati betul, Mat. Tak ada nak ganti dah. 2, mati dia apa? Ulama tu ada. Tapi orang tak cek dah. Orang tengok kepada ChatGPT. ya, orang tengok kepada AI. Orang tengok kepada yang ni. Ni yang paling mudah ni, tengok di sini. Cek saja. Orang malas main masjid. Nak parking payah. Orang malas main masjid. AJK yang garang. Bukan masjid ni lah. Di Afrika. Kena anak-anak ni pula. Jadi Mr. Bean. Balik berbuat. Akhirnya mereka mencari pilihan apa? Fasu'ilu. Fa'aftau bighairi ilman. Fadallu wa adallu. Maka mereka pun mendapatkan ilmu daripada orang jahil. Bila ditanya, mereka diberikannya fatwa yang menyesatkan. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya katakan tadi, kita sekarang berada di akhir zaman. Orang mula menidakkan kebenaran. Orang mula menolak kebenaran. Maka di tengah-tengah kebenaran yang ditolak tadi, kita cari jalan. Macam mana kita boleh menyampaikan sekurang-kurangnya.
kita membuat persiapan. Kalau jadi sesuatu, kita boleh tahu mana dia hak, mana dia benar. Salah satu tempat untuk menghidupkannya ialah masjid. Apa ayat Ahmad? إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر Ya. وأقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang boleh memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, yang beriman pada hari kiamat, wa aqamas salah, yang mendirikan solat, wa ataz zakah, orang yang membayar zakat, walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan kepada Allah. Bila sekarang kita berada di akhir zaman, tarikan di luar sangat seronok, maka kita kena cari jalan macam mana kita boleh fight. Di luar sana memang kerja dia orang bagi seronok, tapi kerja kita apa? Hari ini kita buat masjid yang sungguh menarik supaya orang seronok datang. Kapet yang sungguh cantik supaya orang seronok datang. Kalau tak nak tengok kapet, tengok lampu di atas. Tengok lampu tu pun seronok. Kita dengar Tok Imam seronok, kita pergi masjid seronok, kita pergi tandas seronok, duduk dalam kuliah seronok. Semuanya menyeronokkan. Sebab apa? Sekurang-kurangnya ada tempat yang menenangkan hati untuk kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang peranan masjid. Fi بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allah Ta'ala sebut ada satu rumah yang kamu datang di situ. Allah Ta'ala izinkan kamu sebut nama dia. Sebut nama Allah dalam dia. Waktu pagi ke, waktu petang ke, disitulah yang menenangkan jiwa kita. Fi buyutin azinallah. Buyut itu rumah, nama dia masjid. Tuan-tuan, yang nak menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dulu, kapal dia, bahtera dia. Yang nak menyelamatkan umat di zaman Zulkarnain, tembok dia. Yang nak menyelamatkan satu umat pada zaman itu, satu zaman ada kedudukan dia. Yang nak menyelamatkan kita di zaman sekarang ialah masjid. Sebab itu, bila kita berada dalam masjid, datanglah Dajjal. Dajjal tak boleh nak rosakkan kita kalau kita beriman dengan Allah. Datanglah kerosakkan apa pun tuan-tuan, jaga elok-elok masjid. Kerana Nabi sebut, masjid pun tak terlepas daripada akhir zaman. Apa dia masjid yang berada dalam keadaan zon kritikal? Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya hebat, besar, gah, tetapi tidak ada petunjuk. Oh, takut. Alhamdulillah kita di Malaysia ada masjid yang saya pergi, Ustaz Ahmad, ratus juta harga dia. Subhanallah. Subhanallah. Kuliah maghrib tiap-tiap malam. Daurah hadis tiap-tiap minggu. Buat bacaan selawat apa semua ni, Allah, laki perempuan, ramainya manusia. Saya pergi dah masjid tu. Saya kata, Tuan Haji, tahniah lah buat masjid ni. Dia bilang, oh bukan Ustaz, saya pengurus masjid saja. Yang buat ni Tan Sri, kata dia. Cantik. Macam masjid ni Ustaz, 5 lagi Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, masjid kita sekarang. Ada tak masjid yang? Ada dulu-dulu. Saya sebutlah dulu-dulu, jawatan kuasa mesyuarat. Perbelanjaan bulan ini banyaklah. Sebab tiap-tiap malam kuliah maghrib, bil api, bil air banyaklah, kata dia. Kalau tak ada kuliah, tak ada, kata dia. Astaghfirullahaladzim. Benda hari ni pun rasa mati dah kot. Jenis pemikiran macam ni tak ada dah kot. Sejak saya ambil alih masjid ni Ustaz, aman Ustaz. Tak ada dah gaduh-gaduh Ustaz. Aman masjid kami Ustaz. Saya diam. Habis dia pergi, datang jemaah. Memang aman dah Ustaz. Dulu kuliah maghrib 18 kali sebulan. Dia ambil alih tinggal 8 Ustaz. Malam lain sunyi Ustaz, aman. Jawatan kuasa macam ni pun rasanya tak ada tuan-tuan. Yang ada ialah ni. Hebat-hebat anak-anak muda. Hebat.
Dek, ada anak muda hafiz Quran jadi imam. Baca pun sedap dek. Makcik di atas tu berhenti sembahyang tengok siapa baca. Oh, jawatan kuasa yang sentiasa memikirkan. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya pergi berceramah di Singapura. Saya mula berceramah tahun 2000. Mula-mula saya dijemput di ceramah di Singapura 2001 masa kejadian di WTC, World Trade Center yang meletup tuan, melanggar dia berterbang. Bila saya pergi ceramah pertama kali tuan-tuan, saya ceramah di mana? Di Chua Chu Kang. Satu tempat padang kereta api di situ, stesen monorail MRT. Di situ dia buat. Besoknya kuliah subuh saya ceramah di satu masjid. Masjidnya 3 tingkat. 3 tingkat. Penuh kuliah subuh di Singapura. Saya tanya tingkat atas tu buat apa je? Tingkat atas tu sekolah. Oh. Atas lagi? Atas lagi kilang roti. Patut bau roti. Sebab kita membekalkan makanan kepada orang susah. Membekalkan makanan untuk orang susah, kita bagi roti. Buat di atas tu, mak. Saya tanya kenapa sampai 3 tingkat? Sebab tanah tak cukup. Kita buat kat atas. Macam Malaysia, tanah dia lebih-lebih. Masjidnya lebar. Oh, kami naik ke atas. Itu pejabat apa je? Itu semua pejabat sini kalau ada urusan apa, bil, bayar bil, maklumat tentang apa-apa pun, datang situ. Seluruh kawasan ni maklumatnya di situ. Masya Allah. Itu Singapura, mat. 26 tahun yang lepas. Punya hebat, tuan-tuan. Saya mula jumpa kipas helikopter di Singapura 26 tahun lepas. Selepas itu baru Malaysia pakai kipas helikopter. Tuan-tuan, kita kata Singapura macam itu. Tapi kuliah maghrib, subhanallah. Kuliahnya tuan-tuan, subhanallah. Saya bukan nak puji dia amat. Waktu saya pergi ceramah tu, tuan-tuan, kita nak buat masjid. Kita akan buat masjid di sana. Kosnya 26 juta dolar Singapura. Masya Allah. 4-5 tahun lepas tu saya dijemput lagi sekali. Waktu saya dilancarkan. Melancarkan tabung, saya lancarkan. Lepas siap, saya datang pula ceramah. Bayangkan 26 juta. Duit siapa? Sekali ceramah tuan-tuan, kutipan untuk masjid, dia boleh mencecah berpuluh ribu dolar Singapura. Masya Allah. Tapi benda tu dah mai kepada Malaysia. Habis tu Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau dah sampai bila kiamatnya Ustaz? Sebab itu tuan-tuan, kita sekarang kena pertahankan. Sebab tu ada orang tanya pada saya, kenapa Ustaz bawa motor? Kenapa Ustaz ajak budak-budak motor, mak-mak motor main ke sini? Saya nak ajak ubah pemahaman. Ada setengah orang bila sebut mak motor, mak rempit. Mak motor, mak rempit. Bila tengok mak motor, mak rempit. Dia tak tahu kalau berlaku aksiden tengah jalan, siapa yang sampai tu? Bila berlaku saja kemalangan tengah jalan, mak mana sampai tu? Tak mak motor. Tak orang motor. Kalau berjadi kena ragut ke apa-apa ke, mak mana yang kejar dulu? Mak motor. Kalau ada kes buli tengah jalan, mat mana yang sampai lu? Tu yang ada raga hijau kat belakang. Asal berlaku je tuan-tuan yang bawa baku hijau. Mak motor yang sampai tu. Kalau jam tengah jalan, ambulans nak lalu, orang tak bagi laluan, mak motor halau tuai kereta ke tepi. Tapi orang tak pernah nampak sisi baik mak motor. Yang orang nampak sisi dia, race. Sebab tu tuan-tuan, saya kata tadi, bila kita berada di akhir zaman, tanggungjawab kita ialah kita jernihkan yang keruh. Kita bagi pilihan kepada masyarakat. Dan di luar sana banyak jalan untuk tarik manusia ke arah lain. Tapi kita di masjid tarik. Sebab tu masjid jangan kunci. Masjid jangan tutup. Fungsi dia. Kerana di luar sana banyak masalah. Saya sebagai penceramah tuan-tuan, banyak masalah. Ada perempuan Fras. Dia nak kahwin dengan ustaz, ustaz tu tak mau. Ustaz tu nak tak mau apa, bini dah 3.
Tak berani ustaz tu pun. Dia kata ubat kuat ada, ubat untuk ubat takut bini tak ada. Dia feras ustaz tu tak mau kahwin dengan dia. Allah. Saya pi mak. Saya pi ke kelab danduk ke kelab apa saya tak tahu. PA saya bawa. Pakai skirt. Pakai skirt. Sakit jiwa. Dia kata daripada aku nak jadi baik, orang tak mau tolong aku, baik aku jadi jahat tu. Allah. Zaman sekarang. Ustaz, saya nak bunuh diri ustaz. Saya nak bunuh diri ustaz. Saya tanya, cadang bila? Cadang nak bunuh diri itu bila? Dah ustaz, saya bukan main-main ni. Saya pun bukan main-main. Saya tanya betul-betul. Kenapa ustaz tanya? Sebab saya nak buat live. Bukan senang buat bunuh diri live. Mesti view ramai. Tuan-tuan sakit jiwa ramai tuan-tuan. Oh, di manakah tempat menenangkan hati? Masjid. Di manakah tempat menenangkan jiwa? Masjid. Apakah kaedah dia? Salah satunya berada dalam majlis zikir. Zikir, majlis ilmu, majlis mengingati Allah. Bukankah zikir itu menenangkan hati? الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Inilah dia tuan-tuan, majlis zikir. Ulama kata yang pertama zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya naik satu masjid, bukan masjid, satu sekolah. Dia kata, ustaz, tak payah ceramah lagi, kita ada zikir. Ustaz duduk bilik rehat. Saya pun duduk bilik rehat. Tiba-tiba saya dengar dia orang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu dia. Nak runtuh bumbung ni. Saya pun mengendap daripada bilik tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hei, puak-puak ni zikir apa ni? Kalau dalam TV, Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya. Mereka zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh. Saya pun tutup pintu balik, nyembah dengan ustaz tu. Apa hal zikir kuat-kuat? Dia orang ni ustaz, isap dada. Oh. Dia orang ni masalah ketagihan. Oh. Dia orang ni ada masalah tentang ketagihan ustaz, dada ustaz. Memang tempat sini tempat pemulihan dada. Itu yang zikir kuat-kuat apa kena-mengena dia? Kami menghilangkan ketagihan dengan sebut nama Allah. Dan kami di sini tak ada zikir macam setengah orang. Tak ada ustaz. Di sini la ilaha illallah, lepaskan apa yang ada dalam hati ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata ustaz, inilah yang kami buat zikir ustaz. Sebab tu sekolah kami tengah-tengah hutan ustaz. Sebab bila kami berzikir takut orang kampung takut. Hari ini kalau zikir macam tu kita, tak lama orang datang ajaran sesat. Bukankah Nabi ada sebut dalam hadis, zikirlah kamu sampai orang kata kamu ni hilang akal pun tak apa. Subhanallah. Hari ni nak sebut nama Allah pun takut. Ditukar habis dah. Halo. Tak ada salam dah. Selamat pagi. Tak ada dah. Barakallahu lak. Bismillah pun tak ada dah. Ngap terus. Baca doa pun Allahumma barik lana pun tak ada dah. Bid'ah. Nabi tak baca. La ilaha illallah. Lama-lama tak ada siapa sebut nama Allah. Bila tak ada siapa sebut nama Allah, itulah kiamat. Nabi kata tidaklah kiamat berlaku sehingga tidak lagi disebut nama Allah. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia sepanjang jalan, subhanallah, alhamdulillah. Di belakang Bike Express, la ilaha illallah, Allahu akbar. Belakang kereta Mak Sika, Allah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Mat, zikir mat, la ilaha illallah mat. Jom tuan-tuan kita zikir sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Di situ kita lihat bagaimana peristiwa akhir zaman itu satu perkara peringatan yang perlu kita ambil perhatian. Dan kita dah dengar dah mukadimah daripada yang bahagia Datuk, bagaimana kita perlu fikirkan bersama-sama bagaimana kita nak hidupkan kembali diri kita, ahli keluarga kita, pastikan tidak pernah terpisah daripada masjid, tidak pernah pisah dengan zikrullah, dan kita nak pastikan semua di kalangan kita berperanan untuk menghidupkan masjid ataupun kita panggil buyutillah ini. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak teruskan dengan persoalan yang kedua. Dalam hadis, di antara hadis akhir zaman yang kita pernah dengar juga, apa yang dimaksudkan dengan wayul syuh tadi Datuk? Apa yang dimaksudkan dengan umat yang mengikuti sifat, kita nak panggil syuh ni bakhil ke macam mana tu? Kalau bakhil satu bab, syuh ni adakah lebih daripada teruk daripada bakhil ni macam mana tu? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita paling terkenal dalam dunia ni, di Malaysia ni, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Dengar suara dia pun kita kenal, ini Haji Bakhil. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Nampak tak? Kenal sampai sekarang pun tak ni. Nama dia Haji Bakhil. Bakhil, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Labu bin Labi. Labu bin Kundur. Labi bin Kura-Kura. Itu cerita Piramli. Nah, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Labu bin Kundur. Labi bin Kura-Kura. Ish, pelik-pelik sungguh nama kamu. Tuan-tuan, satu nama dia Kudukut. Bahasa Melayu kita kedekut lah. Apa dia kedekut? Bakhil. Bahasa Arabnya bakhil. Bukan bahlul, lain. Bakhil, kedekut. Satu lagi nama dia ialah syuh. Syuh ni apa? Hamba ayam. Syuh. Apa dia syuh? Menyuruh orang untuk jadi bakhil. Kalau bakhil, dia seorang. Malah lagu sedekah. Yang syuh ni, kau nak buat apa tu? Cadang nak sedekah kat masjid tu. Buat apa sedekah situ? Duit dah banyak dah. Tengok masjid tu Kuala Lumpur tu. Buat apa? Itu nak buat apa ni? Alah, kau pergilah minum. Kau pergilah makan tom yum ke apa. Ni nama dia apa? Syuh. Ni Kak Som. Berapa ramai yang syuh? Abang nak ke mana bang? Abang nak balik tengok mak. Mak telefon semalam. Nak bagi duit sikit pada mak. Mak nak belanja. Hilang kahwin. Kan bulan lepas dah bagi. Bulan ni nak bagi lagi. Allah, tak minta banyak pun 200. Hei, 200 tu bang kali 10, 2,000 bang. Oi. Masuk. Masuk orang tua tu. Itu nama dia apa? Syuh. Awak tak sedekah ke Som? Tak payah. Sekarang bukannya bulan Muharram kata dia. Sekarang ni aku nak sedekah pada anak yatim. Tunggu bulan Muharram akan datang. Baru dapat pahala pula dah. Ini juga tuan-tuan syuh. Syuh ni makna dia apa? Berbisik-bisik, mengajak-mengajak supaya jadi kedekut. Jangan menginfakkan harta pada jalan Allah. Tuan-tuan tengoklah masjid kita ni. Saya tak tahu ada berapa pintu Ustaz. Masjid kita ni berapa pintu? 6. 3 pintu. Syurga ada berapa pintu? 8. Berapa pintu syurga? 8. Nombor 1. Oh sudah, menyesal aku duduk depan. Tak ada kena-mengena, aku kena tanya ni. Yang tu namanya Abwabus Salah. Babus Salah, pintu semayang. Kak Som, nak masuk syurga tu, nama dia pintu semayang. Siapa hak rajin semayang,
Pintu syurga dia, pintu solat. Ada yang masuk syurga melalui pintu puasa. Nama dia Royan. Siapa yang rajin puasa, masuk ke situ. Ada satu lagi pintu yang boleh masuk syurga. Nama dia apa? Babus sadaqah. Daripada pintu-pintu sedekah. Ada yang masuk syurga melalui apa? Pintu jihad. Ada yang masuk syurga melalui apa? Pintu-pintu menahan marah di dalam hati. Abang-abang ni simpan marah dalam hati. Tak marah, tak marah, tak marah. Sabar saja. Abang masuk syurga. Tu dia pintu abang. Nama dia apa? Al-Kazimin Al-Ghaiz. Oh, 8 pintu untuk kita. Dan salah satunya nama dia pintu sedekah. Dalam banyak-banyak amalan ni, tuan-tuan, bila manusia nak mati, dia minta pada Allah, wahai Tuhan, boleh tak panjangkan umur saya sedikit? Sikitnya. Apa ayat dia, Mat? وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dalam banyak-banyak amalan ni tuan-tuan, manusia bila dia nak mati, dia sebut yang ni. Dia tak sebut pada kita tuan-tuan, ya Allah, panjangkanlah umur saya ya Allah, sikit pun jadilah, janganlah matikan saya lagi ya Allah. Saya nak pergi umrah, tak sebut. Saya nak pergi haji ya Allah, tak sebut. Saya nak baca Quran ya Allah, tak sebut. Yang dia sebut, ya Allah, tolonglah panjangkan umur saya, sikit pun jadilah. Fa asaddaqa, saya nak sedekah. La ilaha illallah. Orang yang nak mati tu, kalau kita tanya dia, engkau nak apa Din? Saya nak panjang umur. Engkau nak buat apa Din? Nak sedekah. Sebab tu Allah kata, sedekahlah kamu sebelum sampainya hari yang tak boleh siapa lagi tolong dah. Tapi ayat dia tadi apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Bersedekahlah kamu, infakkanlah kamu apa yang rezeki Allah bagi pada kamu sebelum sampainya ajal pada kamu. Kerana bila ada orang nak mati, kata Allah, Allah bagi tahu orang yang nak mati tu apa perasaan dia, minta nyawa, minta nyawa, minta nyawa. Untuk apa minta nyawa? Sedekah. Tuan-tuan, yang pertama, jom kita sedekahkan masa kita untuk Allah. Waktu sihat ni tak sedekah. Balik daripada kerja, masuk masjid, sembahyang sunat. Allahu Akbar. Qada sembahyang, Allahu Akbar. Saat lagi daripada rumah nak pergi kerja, masuk masjid, Allahu Akbar, sembahyang duha. Balik ke masjid, singgah pun ke masjid, bila nak pergi kerja, duk rehat tengah hari pun singgah di masjid, Allahu Akbar. Habis sembahyang zuhur, lepak sikit dekat tiang, rehat. Datang pula jawatan kuasa masjid, dilarang tidur ya dalam masjid. La ilaha illallah. Kenapa tak bagi tidur? Sekurang-kurang dia, hati dia melekat ke masjid. Bukankah orang yang melekat ke masjid duduk di hari kiamat di bawah arasy? Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada bayangan, tidak ada perlindungan, tidak ada payung, tidak ada apa-apa pun, melainkan arasy Allah saja yang ada pada hari kiamat. Siapa yang duduk di situ selamat dia? Salah seorangnya hati dia melekat ke masjid. Ada orang tuan-tuan yang bila datang ke masjid cepat nak balik. Duduklah sekejap dengan imam, zikir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pum jalan tu. Nak ke mana Din? Merah-merah. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Merah-merah. Duduk lama sikit. Pagi-pagi datang masjid. Cuti Sabtu Ahad. Datang kiam. Tadi ada orang telefon saya, Ustaz. Saya susah, Ustaz. Waktu saya susah, saya hidupkan mayang malam di masjid. Terapung tu, Ustaz.
Nanti kalau Ustaz pergi sana, Ustaz tolong sebut. Waktu saya susah Ustaz, saya mengadu pada Allah, saya hidupkan malam di Masjid Terapung Ustaz. Sekarang haji macam mana? Alhamdulillah Ustaz, Allah bagi senanglah dekat saya Ustaz. Saya tak pernah lupa Masjid Terapung Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan, mengadu pada Allah. Jom tuan-tuan, sedekahkan masa kita untuk Tuhan. Yang kedua, sedekahkan lidah kita ni untuk agama Allah. Tuan-tuan ingat ada ayat Quran yang Tok Imam baca tadi, Mat? Rakaat tadi yang pertama tu, Mat? Tak ingat? Setala, Mat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Itu ayat yang Tok Imam baca tadi. Lulus saya Tok, lulus. Lulus. Kira lulus saya. Dah kahwin belum? Dah kahwin. Anak berapa? 7, 7. Masya Allah. Kahwin berapa tahun? 10. 10 tahun kahwin kat Som, 7 anak. Astagfirullahaladzim. Ini parah ni. Ini penangan orang hafal Quran, beranak kerap tuan-tuan. Bukan dia, isteri dia tuan-tuan. Bukankah imam tadi sebut waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru manusia pada jalan Allah. Nih, ada video. Ambil kata-kata yang baik daripada penceramah-penceramah, masukkan dalam saluran media tuan-tuan. Kata-kata tuan-tuan terbaik. Tuan-tuan, kita yang datang hari ini sampaikan pada yang tak datang. Itulah perkataan yang paling bagus. Tuan-tuan yang ada WhatsApp group sekarang, masukkan apa pesanan daripada Nabi, sampaikan pada orang. Itulah yang paling baik kata Rasulullah. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada orang yang menyeru pada jalan Allah. Jomlah sedekahkan lidah kita untuk Allah. Jalan Allah untuk kita. Sebab tu abang-abang motor yang datang malam, jangan datang-datang saja. Jangan ride saja. Dalam ride, dalam raga, dalam beg, dalam kotak ada risalah. Singgah kedai makan, bagi risalah. Yang itulah yang menakutkan saya, Mat. Tu bayang-bayang waktu saya dalam ICU. Oh, tek. Sampai sekarang trauma tuan-tuan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Siapa boleh baca doa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa was-salat قائمة آت سيدنا محمد وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik, doa tadi itu. Apa doa dia, Mat? Ya Allah, Wasilah. kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Dia perkataan tu bukan wasilah, wasilah. Wasilah tu apa dia? Tempat yang paling tinggi dalam syurga, nama dia wasilah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan kedudukan yang paling tinggi dalam syurga. Nama dia apa? Wasilah. Ustaz, ya. Nabi Muhammad kan ahli syurga. Ya. Kita boleh tentu syurga. Ya. Kenapa kita doa pada Rasulullah? Sebab Nabi kata, siapa yang doa kepada aku dapat wasilah, mudah-mudahan dia dapat syurga. Maknanya tuan-tuan, doa pada Nabi pun merupakan sedekah untuk diri kita sendiri. Sebab saya jumpa satu orang, Ustaz belum tentu ahli syurga. Saya pun belum tentu ahli syurga. Nabi Muhammad tu dah ahli syurga. Buat apa Ustaz doa pada Nabi? Sebab Nabi suruh. Nabi kata, siapa yang baca pada aku doa, syurga untuk dia. Kalau itu pun malas kita buat, tuan-tuan abang. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Semua tak boleh. Bukankah zikir itu melembutkan hati? Bukankah zikir itu menjadikan kita baik? Tak boleh. Habis itu macam mana kau nak sedekah pada diri kau sendiri? Setiap badan kita ni tuan-tuan ada sendinya. Berapa ratus sendi ni. Dia pun berzikir. Tiba-tiba hari ni zikir lepas mayang tak mau. Zikir pada lepas orang mati tak mau. Sedangkan ubat kepada penyakit hati ialah La ilaha illallah. Itulah ubat. Ni anak Ustaz Ahmad kan? Nama apa? Miqdad. Miqdad. Umur berapa tahun Miqdad? 7 Umur tahun. berapa tahun? 7. 7. Boleh cakap Arab? Boleh azan. Boleh azan, mai. Bangun. Azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bakal rockers mak. Lagi apa lagi yang dia boleh? Alhaakumut takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta Zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم Okey, اليقين. khalas. Bas. Khalas. Okey. Duduk. Baik, ni anak. Ni harta kita ni. Di akhir zaman ada orang kedekut untuk menjaga anak. Kedekut masa, kedekut duit, kedekut tenaga. Anak buat sendiri semua. Bayangkan tuan-tuan, anak ni lah ni, anak-anak kita ni lah yang akan tolong pada kita. Sebab tu kita tak boleh kedekut dengan dia orang. Kadang makan berkira, minum berkira, masa berkira. Sibuknya kita sampai tak ada masa nak sedekah dekat dia orang. Sedekah kasih sayang tak ada, sedekah perhatian tak ada. Akhirnya bila kita tak bagi perhatian pada mereka, mereka cari siapa sebagai tempat meluahkan perasaan? Friends. Macam-macam orang dalam friends dia orang. Macam-macam orang dalam friends. Saya jumpa satu makcik. Dia kata, Ustaz, tolong buat sembahyang hajat. Anak saya nak masuk agama lain. Anak perempuan, ya, nak masuk agama apa? Dok.
Dan kalau dia kahwin ni ustaz, dia masuk agama ni, dia nak pindah duduk di Amerika. Dia pun tunjuk dekat saya gambar laki-laki tu. Allah, handsome-nya. Mak black. Makcik tak bagi dia orang kahwin ke apa? Bukan tak bagi, tapi masuklah Islam. Tapi mak black tu tak nak masuk Islam. Kalau nak dekat dia, masuk agama dia. Iaitu anak makcik pilih apa? Anak makcik pilih dia. Ni anak tak tahu lah ustaz, pergi mana dah ustaz. Allah. Itu satu kes. Mai satu kes lagi pula, ustaz, anak makcik lari pada rumah. Ya, soalan. Tolong ustaz buat sembahyang hajat. Dah report polis dah? Dah. Dah cari dah ustaz. Dah. Dia ikut siapa? Dalam hati saya kata, mak black bang. Yang ni bukan mak black. Ni mak pengkit. Anak dia perempuan, pengikut perempuan. Bercinta dengan perempuan. Hak rambut pendek tu, pakai seluar jean. Sikap panjang, pelekap. Ustaz, oh tak tahu nak apa lah ustaz, tolonglah ustaz. Ah, sudah. Ada satu kes pula ustaz, anak saya 25 tahun, hampir 27 tahun dah ustaz. Tak balik ustaz. Loh. Pergi ke mana? New Zealand. Tak balik langsung. Dia belajar sana, dia kahwin sana, dia kerja sana, dia dapat anak ustaz. Telefon. Tapi tak nak balik. Dia bela anjing ustaz. Isteri dia Islam ke apa tu makcik? Tak tahulah ustaz. Oh, tolonglah buat sembahyang hajat makcik ustaz. Oi, saya kata makcik, ni doa dia. Makcik sembahyang hajat 2 rakaat. Sembahyang hajat 2 rakaat. Kemudian habis sembahyang, tuan-tuan dengar amalan saya. Lepas habis sembahyang hajat, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Bukan baca Fatihah adik. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bukan. Surah 7 kali. Sekali dia baca pula. Surah. Ah, dia ni aku John Cena ada ni kak. Lepas baca Al-Fatihah 7 kali, baca ayat ni. Ikut saya baca. La ilaha illallah. Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baik, yang mana tak hafal doa ni buka dalam YouTube, saya ada banyak baca sebut dah. Lepas tu baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selepas itu tuan-tuan baca surah Ar-Ra'd ayat 31 kali. Ustaz Ahmad? ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. 31 kali. Surah Ar-Ra'd ayat 31, baca 31 kali. Doa. Saya kata makcik buat, saya pun buat. Doa mak lagi mustajab. Dia pun buat, saya pun buat. Tak sampai 2 minggu dia telefon, dia kata alhamdulillah ustaz, anak saya dah balik, cucu saya dah balik, menantu pun dah balik ustaz. Menantu Mak Saleh ke? Ya, Minah Saleh ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Oh dah. Pada Allah kita sama usaha. Tak sampai 2 minggu dia telefon balik ustaz. Ustaz bolehlah buat sembahyang hajat. Kenapa makcik? Suruhlah anak-anak ni balik New Zealand balik ustaz. La ilaha illallah. Parah sungguh makcik ni. Pasal apa pula? Lemah perut usah serabut mata. Jadi tak tahu nak abang tak dengan tak sembahyang dengan seluar pendek jantan betina. Aduh, pening kepala orang tak kalau macam ni. Biarlah depa balik-balik ustaz. Makcik tak boleh buat apa lah. Hari tu makcik suruh minta doa bagi balik. Tak apa, balik terus minta marah. Ah, sudah. Ni parah ni parah ni. Tuan-tuan, oi, sebab tu tuan-tuan, jom kita sedekah. Yang ketiganya sedekah apa?
infak harta yang kamu dapat daripada Allah. Dengan sedekah inilah yang memakbulkan doa. Tadi saya mengajar di Sungkai. Orang melawat sekolah. 10 bas melawat sekolah saya di Sungkai. Saya ijazahkan bacaan doa. Sebab dia orang tanya saya, Ustaz sakit jantung? Ya. Tapi Ustaz tak sakit? Dok. Ustaz kena serangan jantung? Ya. Tapi Ustaz tak tahu? Dok. Ustaz sakit jantung? Ya. Tapi Ustaz tak tahu Ustaz sakit jantung? Dok. Ustaz sakit jantung, bila x-ray nampak tak sumbat? Dok. Ustaz sakit jantung, bila scan nampak tak sumbat? Dok. Ustaz sakit jantung, bila Ustaz berlari stage berapa? 5. Boleh berlari stage 5. Ustaz sakit jantung, bila buat x-ray jantung okey tak? Okey, doktor kata tak ada sumbat. Habis tu siapa Ustaz kena sakit jantung? Mana saya tahu. Bila masa Ustaz kena? Bila saya buat angio. Saya buat angio tu rutin saya, Mak. Saja nak cek je, bukan saya sakit. Dalam tu. Kalau saya tak buat pun tak sakit saya, Mak. Tapi dalam waktu buat tu, baru doktor tahu, Masya Allah, sumbat 100%. Oh, sudah. Tahap sumbat tu macam mana, Ustaz? Doktornya Cina. Datuk mengucap. Oh, sudah. Sebelah dia sister India. Datuk mengucap. Oh, sudah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lah doktor Cina pun suruh tuan-tuan mengucap, tuan-tuan lah guna. Saya kalau doktor Melayu suruh mengucap, tak apa. Dia pun Islam. Ni hak tak Islam ni mengucap, Datuk mengucap. Ah. Lepas dia suruh saya mengucap, call his wife. Call his wife. Oh, sudah, tuan-tuan. Isteri saya duduk di luar, dia pun suruh masuk dalam. Saya masa tu duduk teriak. Saya teriak, tuan. Saya sakit tak pernah saya teriak. Hari tu saya teriak. Pasal apa? Saya rasa inilah dah aku ni. Tak ada rekod tu yang, aduh, 3 jam duduk dalam, dia buat jantung saya, Mat. Bila dah selesai semua, tolak dalam ICU, pukul 4 pagi baru saya sedar. Aku ni kat mana? Apa sebab Ustaz sedar? Bunyi tu. Ten. Oh, banyaknya ten. Oh, ICU. Tu yang saya trauma bila dengar tu. Ten. Buatnya ten. Tu kaya tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya tak boleh lupa, saya duk mecak dengan orang depan saya tu. Oh, banyaknya wayar. Dia pun tengok saya. Ustaz Kazim tu. Nampak tuan. La ilaha illallah. Tuan-tuan oi. Report semua cantik, tak ada sumbat apa. Apa amalan Ustaz boleh berjalan ke hulu ke hilir? Tuan-tuan kalau sanggup, saya bagi ayat tu. Okey, saya cerita jadual saya, Mat, untuk Jumaat minggu lepas. Jumaat minggu lepas saya forum perdana di stadium suka menanti kalau Ustaz. Sempena dengan festival Quran. Hari Jumaat malam forum. Hari Sabtu saya di Kota Kinabalu. Hari Ahad saya di Sungai Rambai. Hari Isnin saya di Kepala Batak. Hari Selasa saya di Pokok Senar. Hari Rabu saya dekat Kulim. Hari Jumaat tuan-tuan, saya di Kota Baru Kelantan. Semalam kemarin saya di Banting. Tadi pagi saya di Sungkai. Malam ni dengan tuan-tuan. Besok Ustaz di mana? Besok saya di Kepala Batas. Hari Selasa Ustaz di mana? Pahang pukul 10 malam di Stew. Hari Rabu minggu depan Ustaz di mana? Di Glen Mary. Ustaz tak pernah? Dok. Pernah tuan-tuan tengok saya pernah. Ada satu amalan saya amalkan. Tuan-tuan nak amalan ni? Pengeras dia. Garam sebungkus. Tak. Pengeras dia ialah rajin sedekah. Saya tak perasan tuan-tuan, amalan ni bukan amalan kebal. Ada satu ustaz dari Pulau Pinang, ustaz daripada Pulau Pinang ni, mai ziarah saya di rumah lepas saya keluar hospital.
Saya cerita dekat dia, saya ni tak ada sakit apa. Tiba-tiba duduk dalam tu baru tahu sakit. Tak pernah saya sakit, penat ke, tercungap ke apa, tak Ustaz. Dia nak balik baru dia beritahu saya. Syekh, ya, bagilah sikit ilmu kebal tu kat anak. Tekan itu seorang je pakai. Bila masa aku pakai ilmu kebal? Baru saya teringat, waktu saya sakit dulu, tahun 2000, saya sakit. Saya pergi berubat dengan satu orang tua di Bagan Datuk. 4 kali saya berulang rumah dia. Dan dia main rumah saya sekali, 5 kali jumpa. Dia main rumah saya last, dia kata, Ustaz Kazim, ini ayat yang tertolong amal. Baca. Amalan tiap-tiap kali lepas solat jangan tinggal. 26 tahun saya duk amal. Ayat ni Ustaz Kazim, kalau ente sakit, ente tak sakit. Oh, macam mana tu? Kalau ente sakit, tak rasa. Oh, biar betul. Tu kalau saya nak beranak, macam mana? Nah, makcik-makcik, kalau makcik baca ayat ni tak beranak, oh, tak sakit. Oh, sudah. 2, siapa yang buat dekat ente, benda tu main kat dia. Jahat tu main pada dia. Saya pun ambil ente. Tapi, tapi itu. Itu yang saya kata pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan sanggup, buat. Sanggup, buat. Apa dia Ustaz? Tapi itu, kamu kena rajin sedekah. Sebab tu tuan-tuan, hidup saya ni tak ada fikir apa tuan-tuan. Saya hanya fikir sedekah. Sedekah. Saya tak tahu nak cari duit macam mana tuan-tuan. Untuk nak tolong orang di sekolah saya, ada 192 orang fakir miskin. Yang tak ada kaki, yang tak ada tangan. Yang saya tak belah, yang tak ada kepala. Nak minta duit ke orang, segan. Nak minta duit ke orang, segan. Bila Allah bagi saya sakit kulit, saya pergi berubat di Madinah, lega. Setahun saya sakit. Dan waktu itulah timbulnya idea, sebab mereka kata saya ni dapat penyakit katak puru. Ustaz Kazim kena katak puru. Tuan-tuan tengok Zim ala Kazim. Tengok tak? Nampak tak katak puru? Waktu saya itulah datangnya Allah bagi ilham gamaknya. Kenapa aku tak berubat? Kenapa aku tak minum menggunakan peria katak? Akhirnya timbullah kopi ala Kazim. Kopi ni saya buat tuan-tuan satu je, nak bayar zakat. Sebab saya tak ada duit nak bagi cash banyak. Sekarang kopi ala Kazim di antara pembayar zakat paling banyak sekali tuan. Jadi sahabat zakat. Niat satu je tuan, nak sedekah. Betul tuan-tuan. Saya bercakap ni sebagai guru tuan-tuan. Bukan saya nak riak, bukan saya nak cakap tak, saya pesan apa yang dia cakap pada saya, sedekah jangan kedekut. Apa yang ada ni tuan-tuan, sedekah. Ustaz, lancarkan kutipan wakaf. Kami nak buatkan, nak repair bumbung. Saya pula tak buat duit, tinggal 100 nak beli ipuh. Saya kata, ni ambillah jam ni. Siapa nak jam, saya ambil. Jam murah. Siapa nak wakaf, saya beli wakaf. Jam ni ambil kat dia. Saya pun buka, bagi kat ustaz tu. Pandai-pandai entah lah, siapa nak beli. Dia telefon, Syekh. Jam ustaz tu dah jual dah. Alhamdulillah. Terima kasih, Syekh. Alhamdulillah. Tapi saya kata, janganlah kurang pada 3,000. Sial lah dekat jam ni. Balik tak ada jam. Sebulan lepas tu, Mat, saya ceramah di Kuantan. Ada orang nak jumpa saya. Lepas ceramah. Habis ceramah, dia tunggu kat kereta. Ustaz, saya nak hadiah pada ustaz. Jam. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Rasa macam pernah tengok jam ni. Ni jam ustaz lah. Bila abang beli? Bila abang ambil? Yang ustaz pergi lelong dekat masjid mana di Kedah tu, saya lah beli. Oh. Sekarang saya nak pulangkan balik pada ustaz. Oh. Duit saya wakaf. Ni saya sedekah kat ustaz. Allah, tuan-tuan. Mustajab sungguh. Saya tak tidur tuan-tuan malam. Saya tak tidur malam. Mana ada saya tidur? Saksi siapa? Saya tak tidur malam. Siapa saksi? Tu.
Ni baju hitam ni. Ada lambang bulan bintang ni. Dia. Tuan-tuan nak tengok waktu saya muda, tengok muka dia. Nak tengok dia tua, tengok saya. Yang mana faham? Tak faham sudah. Saya duk kenal dia ni, Mat. Daripada dia mula beranak. Sampai lah kenal dia. Oh. Kawan ustaz ke? Dah anak, entah. Dia yang duk bawa motor saya tu. Tu motor-motor tu, dia yang uruskan. Saya kata, ayah suka beli sampai dapat. Dia buat tu. Yang KRZ tu, Kazim Racing, geng tu. Topi lah, baju dia. Ni jahat ni tuan ni. Dia bagi pak dia jahat sekali. Pak dia pun jahat lah. Naik RZO saya tuan. Tuan-tuan, dia duk tengok saya tak tidur malam. Besok pergi ngajar, pukul 8 pergi kelas. Malam tak tidur, sampai subuh tak tidur. Tapi tak penat, tak letih. Baik, kalau tuan-tuan nak, saya bagi ayat dia. Ayat dia bunyi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbah illa huwa akhidhum binasiyatiha inna Rabbi ala siratim mustaqim. Saya tak pernah ajar orang dalam ceramah. Di masjid tuan-tuan saya ajar ni. Lagi sekali, ayat yang kedua. Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Surah Hud ayat 56 dan surah Al-A'raf ayat 190. Balik cari. Inna waliyallah allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Amalkan ayat ni lepas sembahyang. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mudah-mudahan Allah jaga adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi saya kira 9, main mana 10 pula dah. 1, 2, baru sampai. La ilaha illallah. Abang Din. Oh Abang Din. Mana pula ada orang tua ni? Baharudin Musa. Mana ni? Bagi seorang ni. Bagi kat dia. Ada duit ni? Ada, bagi seorang. Beratur elok pergi jumpa uncle. Beratur elok. Beratur. Baju merah depan. Emirates depan sekali. Izul belakang. Messi belakang sekali. Ni FIFA boy ni. Belakang ni. Baik. 196. Surah Hud ayat 56 dan surah Al-A'raf 196. Saya ijazahkan bacaan ini. Tapi saya pesan satu je. Jangan kedekut. Sedekah. Tak boleh banyak, sikit. Tak boleh sikit, banyak. InsyaAllah Allah pelihara. Saya tak kata saya ni baik tak. Tapi itulah yang saya pegang tuan-tuan. Sedekah. Kerja saya buat sekolah. Kerja saya jaga orang tua-tua. Kerja saya menghiburkan orang. Kerja saya ialah sedekah pada orang. Dan Allah tolong saya sungguh tuan-tuan. 2016 saya kena sakit jantung. Dalam bilik operation baru tahu saya sakit jantung. 3 saluran tersumbat. Tiba-tiba pesakit di luar kata, doktor, saya tak nak buat angio, stand tu bagi kat Ustaz Kazim. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekah stand pada saya. Saat-saat yang sangat kritikal, Allah hantarkan bantuan. Jom tuan-tuan, jangan jadi kedekut, jangan jadi syuh, bersedekahlah. Kerana sedekah itu memberikan manfaat pada kita. InsyaAllah petua-petua yang saya dapat selama saya sakit, petua tu saya tulis dalam buku ni. Dia nipis saja buku ni, kalau tuan-tuan dapatkan di luar nanti. Kalau tak faham dengan apa yang saya tulis, tuan-tuan boleh hubungi 019 646 9554. Lagi sekali. 019 646 9554.
InsyaAllah. Kalau tak faham, tuan-tuan hubungi saya. Dan saya pun jarang bagi nombor telefon. Hari ni saya bagi pada tuan-tuan. Saya ni buang tabiat gamak Yaman. Tak pernah saya bagi nombor telefon, hari ni saya bagi. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan dapat. Yang ni dapat tak tadi? Tak. Belum. Minta kat ayah. Ya, tuan-tuan. Baik, last saya datang masjid ni bila Ustaz? 2000? Sebelum Covid kan? Sebelum Covid kita buat forum dengan ustazah sini, tak silap saya. Jadi tuan-tuan saya rasa 7 tahun dulu. Jadi kalau nak jemput balik 7 tahun daripada sekarang. Lagi 7 tahun tuan-tuan jemput, saya bawa Proton Arena main sini pula. Baik, cukup sekadar itu. Mat. Baca doa, Mat. Terima kasih. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalituhu ad-dunun wa la yasifuhu al-wasifun wa la tughayyiruhu al-hawadis wa la yakhsha ad-dawa'id. يعلم مثاقل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Terima kasih seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang telah bersusah payah menjayakan majlis kita pada malam ini. Terima kasih juga tuan-tuan puan-puan yang hadir meraikan lagi mengimarahkan masjid kita. Moga-moga turunlah sakinah mawaddah warahmah, keberkahan di dalam diri kita, ahli keluarga kita dan juga harta-harta kita. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.